Mengapa setelah bekerja bertahun-tahun, tetapi masih tiada modal asal yang benar-benar milik sendiri? Sudah berusaha bersungguh-sungguh, kerja lebih masa pun sudah lesu, penderitaan pun sudah muak, tetapi wang tetap tidak dapat dikumpulkan. Ini bukan kegagalan individu, tetapi hasil daripada struktur keseluruhan. Sebabnya pengumpulan modal asal orang biasa sukar, bukan kerana anda tidak cukup berusaha, tetapi kerana dunia ini tidak mahu anda menyelesaikan langkah ini. Pertama, satu realiti yang kejam dalam masyarakat hari ini. Menjana wang dan menyimpan wang adalah dua perkara yang berbeza sama sekali. Menjana wang bergantung pada kemampuan, masa dan tenaga, manakala menyimpan wang bergantung pada struktur, kawalan diri dan kemampuan melawan godaan. Keadaan paling biasa bagi orang biasa ialah apabila pendapatan sedikit meningkat, perbelanjaan serta-merta mengembang bersama. Bukan anda menjadi mewah, tetapi seluruh persekitaran mendorong anda untuk naik taraf hidup. Rumah mesti ada, kereta mesti ditukar, perkahwinan mesti berkelas, anak tidak boleh kalah di garisan permulaan. Semua ini nampak munasabah satu persatu, tetapi bila digabungkan, membentuk jaringan besar yang menyerap aliran tunai. Anda baru sahaja mengumpul sedikit wang. Masyarakat akan dengan lembut mengingatkan anda, wang ini tidak patut dibiarkan terbiar. Lalu ia ditukar menjadi bayaran pendahuluan, ditukar menjadi pinjaman kereta, ditukar menjadi kewajipan membayar balik untuk 2-30 tahun akan datang. Dari saat itu, wang anda bukan lagi bentuk awal modal, tetapi menjadi sebahagian daripada sistem hutang. Inilah halangan pertama, potensi berhutang. Pengumpulan modal asal pada dasarnya memerlukan anda memiliki kemampuan untuk berhenti bekerja tanpa serta-merta runtuh, tetapi kewujudan hutang tepatnya membunuh kemungkinan ini sepenuhnya. Anda tidak berani berhenti, tidak boleh salah, tidak dibenarkan gagal. Manakala pengumpulan modal memerlukan masa, percubaan dan kesabaran. Inilah sebabnya ramai orang biasa bukan kalah dalam kemampuan, tetapi kalah kerana belum mula mengumpul. Sudah terperangkap dalam landasan yang mesti terus bekerja. Sebab kedua ialah masyarakat pengguna memburu orang biasa dengan tepat. Kehebatan masyarakat sekarang bukan membuat anda tidak mampu membeli barang, tetapi membuat anda sentiasa rasa patut membeli sesuatu. Perbelanjaan dibungkus sebagai ganjaran, dibungkus sebagai hadiah untuk diri sendiri, dibungkus sebagai anda layak. Manakala pengumpulan modal asal memerlukan anda dalam tempoh yang lama, menjalani hidup yang nampaknya tidak maju. Anda tidak memandu kereta baru, tidak menukar rumah besar, tidak mengejar perbelanjaan trend. Ini pada tahap sosial adalah hukuman tersirat. Anda akan dipersoalkan, dibandingkan, secara senyap ditakrifkan sebagai biasa-biasa sahaja. Mengapa setelah bekerja bertahun-tahun, tetapi masih tiada modal asal yang benar-benar milik sendiri? Sudah berusaha bersungguh-sungguh, kerja lebih masa pun sudah lesu, penderitaan pun sudah muak, tetapi wang tetap tidak dapat dikumpulkan. Ini bukan kegagalan individu, tetapi hasil daripada struktur keseluruhan. Sebabnya pengumpulan modal asal orang biasa sukar, bukan kerana anda tidak cukup berusaha, tetapi kerana dunia ini tidak mahu anda menyelesaikan langkah ini. Pertama, satu realiti yang kejam dalam masyarakat hari ini. Menjana wang dan menyimpan wang adalah dua perkara yang berbeza sama sekali. Menjana wang bergantung pada kemampuan, masa dan tenaga, manakala menyimpan wang bergantung pada struktur, kawalan diri dan kemampuan melawan godaan. Keadaan paling biasa bagi orang biasa ialah apabila pendapatan sedikit meningkat, perbelanjaan serta-merta mengembang bersama. Bukan anda menjadi mewah, tetapi seluruh persekitaran mendorong anda untuk naik taraf hidup. Rumah mesti ada, kereta mesti ditukar, perkahwinan mesti berkelas, anak tidak boleh kalah di garisan permulaan. Semua ini nampak munasabah satu persatu, tetapi bila digabungkan, membentuk jaringan besar yang menyerap aliran tunai. Anda baru sahaja mengumpul sedikit wang. Masyarakat akan dengan lembut mengingatkan